Nanti. Asal orang habis ratus ribu beli kereta peti ais ni. Kereta peti ais je kot. Awak janganlah cakap macam tu. Ada sebab kenapa orang beli kereta ni. Sini Aunty bagi tahu. Okay, first, Aunty tak boleh deny lah. Kereta peti ais ni memang untuk status lah. Bila orang nampak kereta peti ais je, kan mesti orang cakap, nanti dah sampai. Macam masyuk je ni. Dah kereta ni mahal. Mestilah yang beli tu orang berduit. Tu dah memang tak boleh deny dah. Tapi takkanlah orang beli semata-mata sebab ada duit je atau sebab status je. Kereta ni memang datang dengan comfort dan performance dia. Takkanlah diorang ni bodoh sangat nak bazir duit macam tu je. Tengok ni, bukan sekadar passenger je dapat yang paling selesa. Driver, passenger depan dan yang paling belakang pun memang selesa. Lepas tu, keluasan dia. Kita beli kereta mahal-mahal, buat apa nak sempit-sempit? Awak kalau naik flight pun kan awak tak suka kalau sempit-sempit. Kereta peti ais ni kan ala-ala first class naik kapal terbang. Bukan itu saja. Tengok dapat infotainment, recliner, USB seorang satu. Lepas tu dapat window seat extra lagi dekat sini. Macam first class. Kalau setakat pilot darat kat depan tu, cruising 160, no hal lah. Tapi sebab tu ke kereta peti ais asyik dekat lane paling kanan. Status boleh beli. Tapi lane paling kanan mana boleh beli bang. Tapi Datuk Datin yang beli kereta ni memang bijak. Sebab maintenance dia lagi murah dari kereta konti. Contoh, kalau minor service kereta ni 400. Tapi kalau konti minimum 600. Major service dia pula dalam 1100. Kalau konti mau dekat 2000. Kalau tanya Aunty, kereta ni memang bagus untuk awak buat touring. Sebab space dia besar, dah lah comfort. Dan yang paling penting, spare part dia paling senang nak cari. Yang paling penting, kereta ni range dia boleh pergi sampai 800 km full tank. Itu belum cerita lagi kalau hybrid. Kalau hybrid confirm 1000 km boleh pergi. Jadi kalau korang nak kereta peti ais baru, Aunty ada. Harga dia dari 285,000 je. Tapi kalau mati-mati awak nak kereta peti ais juga, Aunty ada yang lama ni. Harga dia dari 161,000 je. Jadi kalau korang nak kereta peti ais yang baru ke, yang lama ke, sini Aunty pilihkan dekat Prime Wheel Subang Jaya.